baru sampai hotel kita kat Switzerland. Dan kita pergi Lucerne tapi tak sempat rakam apa sebab kita sampai lambat. Semua tergesa nak buat video tali tu ni. Memang tergesa nak shopping, tergesa nak pergi landmark je. Dari apa yang tu je lah. Ni je boleh rakam kat Switzerland sekarang. Ini hotel kita hari ni. Nama dia B&B Hotel. Ada tak nampak? Aduh, sekejap. Ni boleh nampak kan. Okay, B&B Hotels. Dari luar bas kita last time nak tengok tu. So kita akan naik bas lagi esok. Dia dekat dengan Lidl, Shell, ada Aldi kat sebelah sana. Okay, jadi ni hotel kita. Ni apa yang sebelah hotel kita, Maison du Monde, bla bla bla. Let's Go Fitness. So kalau tu nampak tu KFC, aduh tak nampak dekat kamera. So tu Media Market dan tu Aldi Swiss. Tak nampak kat kamera jap. Zoom nampak tak? Dah boleh lah tu. Ni ada jumpa Co-op ni. Hotel seberang sana, jalan sana. Saya tekak itu tak jelas sangat. Nanti tengok harga dia jap. Kononnya Co-op dan Migros yang paling murah kat Switzerland ni. Jadi kat Co-op ni jumpa Zweifel chips 450 francs Swiss francs. Cola pula 190 francs. Yang besar ni 235 francs. Ni Co-op 395. Tu Lind 495 tu yang ni. Ini pula 150. Evian 1.5 liters 1.25 francs. Ni KFC depan hotel. Dan nampaknya dia masih lagi buka 10.45 malam ni. Jadi kita nak tengok apa je menu dia dan berapa harga. Sebelah KFC ni Lidl. Macam mana sebutan dia ada Pure Gym pula sebelah tu. Jadi sepanjang hari ni kita 7 jam 8 jam dalam bas. Tak ada buat apa sangat selain daripada drive dari Paris ke Lucerne. Dan memang penat walaupun duduk dalam bas je. Nampaknya Lidl ni adalah supermarket. Esok lah kita check harga dia macam mana. Tengoklah kalau free. KFC. Ni menu dia. Harga dalam Swiss francs. Ada veggie vegan dekat ni. Jadi ni dalam dia. Lebih kurang KFC Malaysia dekat dalam dia. Kita tengok menu dia. Pilih English. Eat in. Tengok je harga burger basic. Chicken products. Okay. Ini harga ayam dia. Okay. Burger pula. Tu order burger dia. Size and dips. Okay, ni harga side dia. Dan dip lagi. Okay. Ni ada dessert pula ada lain. Deal siap. Ada deal dia. Okay, ni harga KFC lah kat sini. Ni pula highlight dia. Jadi untuk pengetahuan korang, kita kat bahagian Lucerne, Zurich. Jadi kat bahagian ni orang-orang Swiss ni cakap German. Ada bahagian Swiss yang cakap ada bahagian Swiss yang cakap French. Ada juga yang cakap Italian. Tapi kita kat bahagian yang cakap German. Swiss ni okey lagi lah. Bakery tutup pukul 9, KFC tutup pukul 11, Co-op tadi pun tutup pukul 11. Ya, biasanya Europe ni orang tutup pukul 7 ke bawah macam tu lah. 7 PM dah tutup biasanya. Bagus lah Swiss ni. Orang buka lagi lambat. Ada tempat nak beli buat malam.